Frostfire mana? Alamak. Walaupun kita lepas daripada nenek tu, tapi kalau kita tak jumpa Frostfire macam mana guys? Meanwhile, You are my... Oh my god. Kat mana ni? Oh no! Kita dah mana ni guys? Aku sebenarnya datang penjara ni lah kan. Yang aku ingat-ingat lah kan. Aku datang penjara ni sebab aku nak selamatkan Tuan Puteri sebenarnya. Aku kena ketuk oleh pengawal yang dekat kastel istana ni tau. Aku tak ingat apa-apa. Aku tersedar je. Aku dah kat tempat sini lah. Ni, tempat apa ni? Tak tahu. Ni lah. Kita kat dalam penjara guys. What? Okay, let's go. Kita lari dari sini guys. Aku tak nak duduk sini. Aduh, hai. Terjatuh. Oh my god. Ada jurang kat bawah tu. Tak apa, let's go. Alamak. Boleh terbenam. Misi menyelamatkan Tuan Puteri. Aku sebenarnya nak selamatkan Tuan Puteri tau guys. Tapi tak sangka pula aku kena pukul dengan orang kastel dekat situ. Tahu-tahu aku sedar-sedar je dekat sini ha. Gila lah. Aduh, tak boleh jadi ni. Aku kena selamatkan Tuan Puteri. Tuan Puteri sekarang dalam bahaya. Alamak. Ui, nasib baik tak jatuh. Okay. Nice Frostfire. Kita kena fokus guys. Kita kena selamatkan Tuan Puteri guys. Dan kita lari daripada istana guys. Kita selamatkan Tuan Puteri. Lepas tu kita lari daripada istana ni. Macam on dengan aku punya brain. Inilah orang askar yang kejar aku tu. Ready Alamak, lari. Oh my god. Allah, kabur. Weh, ini ke Tuan Puteri? Tuan Puteri dah jadi warna purple lah. Apa lah Tuan Puteri ni? Weh bang, find a key in the one tooth chest on the door. Okay, kita kena cari kunci untuk buka pintu ini. Alright. Mantap. Let's go. Woi, korang cepat sikit boleh tak? Kau jangan melambatkan aku lah. Bongok je diorang ni. Tak apalah, kita biarkan dia. Yang penting kita selamatkan Tuan Puteri. Kita lari daripada sini. Dengar cerita lah kan, apa yang aku mimpi semalam kan. Aku mimpi semalam Spiderman cari aku. Spiderman dia ajak aku pergi taman. Lepas tu aku pergi. Aduh, aku tak boleh ingat lah semalam. Aku tak ingat apa-apa semalam. Aduh. Tak apa guys. Yang penting kita lari daripada sini. My name is Aslicious lah. Takkan kalah lah Mat. Takkan kalah. Inilah orangnya. Kau mati kau. Mati dia. Kita bila nak selamatkan Tuan Puteri ni guys, kita kenalah berotak cerdik. Bila kau berotak cerdik, mana tahu orang princess yang kau selamatkan dekat istana ni, kau dapat kahwin dengan ayah dia. Wait a minute. Inilah ayah dia. Ayah. Click order place level 2. Ini bapak gila guys. Alright. Ada ayam. Ayam. Asal ada ayam? Kau bawa ayam? Kau janganlah tarik balik. Kau janganlah tarik balik. Aku dah betul kau tarik. Ada ayam guys. Wait. Oh no. Kita respawn kat sini. Bapak jauhnya. Kita kena lari daripada istana ni. Lepas tu kita selamatkan Tuan Puteri. Cepat. Dia ada masa tau guys. Kau sini kau. Kau.
Alright. Let's go. Kita lari. Kita lari. Guys, aku lupa nak cakap dengan korang sementara aku tengah lari ni kan. Aku lupa nak cakap. Yang time aku rekod ni kan 30 hari bulan 12. Tapi esok 31 hari bulan 1. So pada hari video yang aku upload video ni lah. Apa kata kita nyanyikan lagu untuk Afif 31 guys. Kalau korang tak tahu Afif 31 tu siapa? Afif 31 tu adalah my friends, iaitu my cousin yang boleh dikatakan antara sahabat aku juga untuk buat YouTube. So korang boleh jangan lupa subscribe YouTube channel dia Afif 31 sebab sekarang tak silap aku dia nak comeback ya, tak silap aku. Jadi korang apa tunggu lagi, subscribe YouTube channel Afif 31, jangan lupa Jadi guys, aku rasa kita nyanyi lagu birthday untuk Afif, nak tak? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ini kau Tuan Putri. Lah, hilang dia, cok. Jadi guys, kita kalau sebagai orang Islam kita sebagai orang Islam kita kena nyanyi lagu yang ni guys. Bukan lagu lah, maknanya Allah panjangkan umurnya. So guys, buat kepada Afif supaya engkau dipanjangkan umur dan dilempahkan banyak lagi rezeki pada tahun 2026. Alright. So apa-apa Afif, itu je lah ucapan, semoga dimurahkan rezeki dan harap-harap kita dapat bertemu lagi di masa akan datang ke, mungkin lebih daripada masa akan datang ke. Apa benda aku cakap ni? Supaya engkau dilempahkan banyak lagi rezeki dan semoga kita dapat collab lagi, kita berjaya sama-sama di dunia dan di akhirat. Alright. So korang pun jangan lupa doakan Afif sama-sama ya guys. Oh my god, inilah raja yang jahat tu guys, kalau korang nak tahu. Kita nak kena masuk dalam mulut dia. Ini raja ni jahat guys. Inilah raja yang tangkap aku tu. Siut punya raja lah. Aku nak lari daripada istana ni. Lepas tu aku nak belah daripada sini. Kita keluar, kita selamatkan Tuan Putri, okay? So alright guys, korang jangan lupa tekan button like dengan subscribe tu guys. Sebab kalau korang tekan button like dengan subscribe tu, kemungkinan aku akan setiap hari lagi akan upload video-video yang menarik untuk korang semua guys. Jadi korang apa tunggu lagi, tekan button subscribe dengan like tu juga. Join Station Team sebab kita adalah YouTuber Malaysia yang paling solid guys. Dan korang jangan lupa turn notification. Aduh sakit. Aduh. Aduh sakit. Korang jangan lupa tekan button like dengan subscribe guys. Alright, kita naik lift. Nyawa kita sikit je guys. Kau tengok tu, setitik je. Lah. Oh my god. Kita cheat guys. Oh, dia ada tempat dia, kita kena laju. Alright. Kita cepat. Thank you bang. Engkau lah berkat aku bang. Hah? Sorry. Kita kena pijak apa? Ini bagi aku jalan dulu. Kau ni, kau bagi aku jalan dulu bong. Ada ni. Aku nak cakap kan, bagi aku jalan dulu. Kau kena A few inches later. Kau jalan dulu bang. Apa bodoh sangat kau hidup kau ni? Two hours later. Sumpah. Apa masalah korang ni? 3,000 years later. Cepatlah. Lagi lambat. Ya Allah, serabutlah aku dengan diorang ni.
Mantap. Mampus. Mampus bang. Mampus kan? Mampus. 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 Kejut aku. Wih, ada tengkorak ah. Alamak. Aduh. Kepala aku gatal. Mampus kau. Woi, tepi tengkorak. Woi, turun cepat, turun cepat. Alhamdulillah. Rambut aku dah macam apa dah. Misi menyelamatkan Tuan Putri guys. Kita kena ingat kita punya tujuan utama tu, misi menyelamatkan Tuan Putri. Alamak. Kenapa macam tu? Aku jadi gatal-gatal guys. Astaghfirullahalazim. Tak payah pakai topi serabut tu. Tak boleh jadi. Lebih baik main aku seorang-seorang tu guys. Aku tak nak dia main orang. Random. Baik aku main seorang-seorang tadi. Aku patut tadi pilih buat room sendiri, private. Aduh, ni aku pergi public. Jadi rasa macam kita terganggu tau guys. Right, nice. Let's go. Alhamdulillah. Nice. Alhamdulillah. Okay, alright, kita naik kuda. Bak. Boleh pula bak. Macam apa dah aku. Alright, kita lari. Aku dah tak nak dah. Alright. Go. Cepat. Yes, nice, baby. Baik. Boy ah. Topi aku dah barai lah. Tadi elok-elok essence, sekarang dah barai mat. Mati lu. Ni apa ni? Tarik Alright. Banyak lagi kita kena tantangan ni Nak keluar penjara daripada istana Jahanam ni je. Lepas tu tiba-tiba banyak pula nak kena ni. Nice. Come here baby. Nice. Frostfire di situ bung. Alright, ini naga ni. Sabar dulu ya. Alright. Let's go. Nak keluar api. Naga. My friends. Kalau kau tahu naga ni kawan aku tau. Nampak sangat menipu. Cepat. Cepat. Apa yang lembab sana hidup kau ni? Wah, betul punya marah kawan tu ya. Okay, sabar sekejap. Nanti aku mesti tak sempat ni macam mana. Tunggu dulu dia dah sambar tu. Baru kita pergi. Sabar dulu. Okay, nice. Cepat. No, cepat. Nice. Kita lari pada. Aduh, sakit. Aduh, cepat buka. Banyak lagi ke? Ya Allah. Aku dah penat dah ni. Nanti kau. Bunyi apa tu? Let's go. Banyak lagi ya. Aku yang dah tinggal sikit dah. Ni lagi banyak daripada escape prison. Lagi banyak daripada ni.
Bising ah, bising. Boleh tak bising? Ha. Lagi banyak daripada apa tu? Escape Prison, lagi banyak pada Grandma. Gila ah. Banyak gila Tak apa. It's okay. Ni mesti penat ni, aku nak kena edit ni sekejap lagi ni. Alright, nice. Alright, kita kena lawan diorang ni. Double kill. Triple kill. Tengkorak ni pula. Sini, come here. Lawan lagi. Lagi. Sini. Mana lagi? Aduh, tak boleh jadi. Mati kau. Double kill. Aduh, tak kena. Aduh, tak kena pula. Aduh. Mati. Alah. Kenapa ni? Apa yang terjadi dengan Frostfire? Sekarang Frostfire dah makin noob ke? Aduh. Mati. Yes. Alhamdulillah. Habis ke? Tu apa tu? Tak tahu apa tu. Alhamdulillah. Okey. Nice! Let's go! Menang! Yes! Tapi mana Tuan Puteri? Tuan Puteri tak ada, Ahmad. Tapi tak apalah. Pergi matilah Tuan Puteri tu. Mungkin sebabkan Tuan Puteri tu lah aku terperangkap dekat dalam ni. Dan tak apalah. Walaupun tak dapat Tuan Puteri, at least kita dapat keluar daripada istana yang tak apa-apa ni. Lepas tu aku akan comeback balik buat konten ini untuk korang semua, guys. Jadi korang apa tunggu lagi, guys? Jangan lupa tekan button like dengan subscribe tu, guys. So buat kepada Spiderman, aku datang kat tu. Kita buat konten sama-sama. Yes. So okay, guys, kalau korang ada any suggestion konten, korang jangan lupa komen kat bawah, okay? Happy birthday Afif 31.